Assalamualaikum. Hai adik-adik. Adik kreatif pada hari ini ialah drum tangan. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah penyepit kayu, pensil, gunting, lidi, kotak, gelung tisu, tali dan 2 manik. Langkah pertama, ukur gelung tisu dan guntingkan. Langkah kedua, tekap gelung tisu pada kotak menggunakan pensil dan guntingkan. Langkah ketiga, tebuk lubang pada bahagian bawah dan kedua-dua sisi gelung tisu menggunakan lidi. Langkah keempat, masukkan penyepit kayu pada lubang bawah gelung tisu. Langkah kelima, masukkan tali pada lubang sisi tersebut, kemudian masukkan manik pada kedua-dua hujung tali. Dan langkah terakhir, tutup bahagian depan dan belakang gelung tisu menggunakan 2 bentuk bulat tadi. Hias mengikut kreativiti. Selamat mencuba adik-adik!